Pernah tak kita terfikir apabila kita sudah tiada, suatu hari nanti, amalan apa yang kita lakukan akan terus mengalir sebagai pahala? Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahawa apabila seorang meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali beberapa perkara. Antaranya adalah sedekah jariah. Sebab itu kami di Global Hayat memperkenalkan projek Saham Akhirat. Sebuah projek ataupun peluang untuk kita bersama-sama membina manfaat yang berkekalan untuk ummah. Alhamdulillah, hasil sokongan para penyumbang sebelum ini, pelbagai projek telah berjaya dilaksanakan. Antaranya pembinaan 2 buah masjid kemah di Gaza, setiap sujud yang dilakukan, setiap ayat Quran yang dibaca, serta setiap ilmu yang disampaikan dan dipelajari, insya-Allah menjadi saham pahala buat mereka yang menyumbang. Kini Global Hayat berterusan memberikan manfaat melalui projek pembangunan di Gaza, Lubnan, Syria dan Yaman. Kawasan yang masih memerlukan banyak sokongan untuk membangunkan semula kehidupan masyarakat yang terkesan akibat konflik dan kemiskinan. Kami nak bantu mereka baik pulih sekolah, masjid dan pelbagai kemudahan yang membantu masyarakat meneruskan kehidupan dengan lebih baik. Mungkin kita tak mampu berada di sana, tapi melalui sumbangan kita mampu untuk menjadi sebahagian daripada mereka yang menghidupkan peluang dan harapan ini. Jom bersama Global Hayat meneruskan dan membina saham akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita sumbangkan hari ini menjadi bekalan yang terus mengalir pahalanya, bukan hanya untuk setahun dua, tetapi sebagai bekalan selesa ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala.